ولو بقي ذنب واحد لم يغفره ولم يتجاوز عنه قل لي كيف تلقاه. Kalau dalam catatan amalan itu ada satu dosa saja, satu saja yang belum diampunkan oleh Allah, bagaimana Anda akan berhadapan dengan Allah nanti? كيف تقابله؟ Bagaimana Anda akan menghadap kepada ما Allah? تجيب إذا سألك عن هذا؟ Apa yang akan Anda jawab kepadanya kalau ditanya tentang dosa itu? ولقد كان بعض الصالحين يقول يا ربي وسوءتاه وخجلتاه وإن عفوت. Kata seorang orang yang alim mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, alangkah malunya aku untuk berhadapan dengan Engkau ketika aku berjumpa dengan Engkau walaupun Engkau ampunkan semua dosa aku. العفو فضل منك ولكن كيف أنا أقابلك وقد عصيتك. Maaf itu pemberian daripada Engkau, oh, wahai Allah, kepada aku. Akan tetapi bagaimana aku nak menghadap dengan perbuatan dosa yang pernah aku lakukan. ومن عظيم فضله أنه أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد الذي جاء له الولد. Di antara kemuliaan taubat itu, Allah amat gembira kepada orang yang bertaubat kepada Allah lebih daripada gembiranya seorang ibu ketika setelah melahirkan bayi itu. وأفرح من الضال الذي ظل عليه أعز شيء في ماله ثم وجده. Lebih gembira daripada seseorang yang kehilangan barangan yang berbekalan dalam perjalanannya yang hilang lalu dijumpai gembira. Allah lebih lagi gembira dengan taubat hamba. وأفرح من الظامئ الذي اشتد عليه العطش ثم وجد الماء. Allah lebih gembira dengan taubat hamba lebih daripada seorang yang kehausan lalu jumpa air. Allah lagi gembira. الله أفرح بتوبة عبد من هؤلاء. Allah lebih gembira dengan taubat hamba lebih daripada semua yang disebutkan tadi. كيف ترون هذا الرب؟ Bagaimana Anda melihat kepada كيف Tuhan? لا نتوب إليه؟ Bagaimana kita tidak mahu كيف bertobat لا kepada نرجع Allah? إليه؟ Bagaimana kita tidak mahu kembali kepada أنت Allah? المحتاج إليه. Engkau perlu ya kepada Allah. أنت القادم غدا عليه. Engkau akan jumpa dengan أنت Allah suatu hari الواقف nanti. بين يديه. Engkau akan diberdirikan di hadapan Allah nanti. أنت المسؤول يوم Engkau القيامة. akan disoal di hadapan Allah nanti. فأعد هذه الساعة اليوم تقوم الساعة. Persiapkan untuk semua itu di sini untuk berhadapan nanti dengan Allah di sana. تب توبة الصدق Taubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, بالندم الحقيقي dengan penyesalan yang sungguh-sungguh, بالعزم الأكيد لا تعود إلى المعصية. dengan keazaman yang mantap untuk tidak kembali kepada maksiat itu. يا ربنا عيوننا تب عليها. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau untuk menerima taubat perbuatan dosa mata-mata kami, فلا تستحل النظر إلى الحرام باقي العمر. sehingga mata ini tidak akan lagi melihat nyaman melihat kepada perkara-perkara yang diharamkan selama aku ini hidup. فلا تنظر إلى مسلم بعين احتقار. Jangan melihat kepada seorang muslim dengan pandangan hina. ولا تنظر إلى الدنيا بالتعظيم والإكبار. Jangan melihat kepada keduniaan dengan pandangan memuliakan dan mengagungkan kepada dunia. يا رب تب على أبصارنا هذه Ya Allah, terimalah taubat mata-mata kami ini, حتى تتهيأ لرؤية وجه نبيك في القيامة. sehingga Engkau layakkan mata ini untuk menatap kepada wajah Nabimu nanti di hari kiamat. وتتهيأ لرؤية الجنة. Dan juga mata ini layak untuk melihat syurgamu وللنظر إلى وجهك الكريم. dan untuk melihat kepada wajahmu yang maha mulia. وتب على أسماعنا. Ya Allah, taubatlah atau berilah taubat kepada pendengaran kami. لا نتنصت لقول قوم يكرهون سماع حديث. Jadikan telinga ini tidak mahu untuk mendengar perkataan orang yang orang itu tak mau kata-katanya didengar oleh kami. ولا نسمع بها الآلات المحرمة. Dan jadikanlah telinga ini tidak mahu untuk mendengar alat-alat yang ولا diharamkan. الأغاني الماجنة والكلمات البذيئة. Dan juga tidak mahu untuk mendengarkan lagu-lagu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ولا taala. نستمع بها إلى الغيبة والنميمة. Dan jadikan telinga ini tidak mahu mendengar kepada ghibah, mengumpat dan juga kalimat-kalimat untuk mengadu domba orang lain. حتى نسمع كلام أنبيائك في القيامة. Sehingga telinga pendengaran ini layak untuk mendengar kata-kata para nabimu nanti. ونسمع الملائكة تبشرنا من عند الغرغرة. Sehingga pendengaran
pendengaran ini pun juga dapat mendengar berita gembira daripada para malaikat yang membawa berita gembira ketika ruh akan berpisah daripada kami. ونسمع كلامك لنا يوم القيامة بالعفو والتفضل علينا. Dan telinga ini, pendengaran ini layak untuk mendengar firman-Mu nanti di hari kiamat dengan maaf yang Engkau berikan kepada kami melalui pendengaran ini. فإن من عبادك في القيامة من لا تنظر إليه ولا تكلمه. Sesungguhnya di antara hamba-hamba-Mu nanti di hari kiamat ada golongan yang tidak melihat kepada Engkau dan tidak diajak berbicara oleh Engkau. ومنهم من تبت عليه فإذا أردت تذكيره ببعض ذنوبه نشرت عليه كنفك فلا يسمع حتى الملائكة ما تقول له. Dan di antara hamba-Mu juga nanti yang akan diberdirikan di hadapan-Mu ya Allah, ketika Engkau menyoal kepadanya, Engkau jadikan penghalang kepadanya untuk tak seorang pun mendengar dan melihat soalan-Mu kepada hamba-Mu itu. فإذا قلت لها تذكر يوم كذا في مكان كذا يوم عملت كذا وكذا ظن أنه يهلك. Maka akan diingatkan oleh Allah kepadanya, kamu ingat dahulu ketika di dunia hari ini, jam ini kamu berbuat seperti ini dan kamu bersembunyi daripada semua manusia. ثم تلقنه حجته. Kemudian ditalkinkan kepadanya akan hujah bukti yang kalau dia berbuat. فيقول يا ربي ألم تغفر لي. Kemudian orang itu akan berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, bukankah Engkau ampunkan aku? فتقول بلى سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك قم فادخل الجنة برحمتي. Maka dijawab oleh Allah kepadanya, ya, aku ampunkan kepadamu dan aku tutup perbuatan dosamu di dunia dan aku pun tutup dosamu di saat ini, masuklah kamu ke dalam syurga. فإذا أردت تقول له ادخل الجنة برحمتي رفعت الكنف حتى يسمع الملائكة وأهل الموقف قم فادخل الجنة برحمتي. Ketika Allah menyeru kepada hamba itu untuk masuk ke dalam syurga, dibuka tirai itu oleh Allah sehingga semua makhluk melihat kepada hamba tersebut dan mendengar firman Allah kepada hamba itu, bangkitlah kamu daripada sini dan masuklah kamu ke dalam syurga. من رحمتك به ما أسمعتهم العتاب ولكن أسمعتهم التفضل يا وهاب. Daripada rahmat-Mu wahai Allah, Engkau tidak memperdengarkan kepada semua makhluk soalan-soalan kepada hamba itu, akan tetapi yang Kau perdengarkan kepada semua makhluk adalah rahmat-Mu